Aku tak tampal pun L. Ya, faham. Tak tampal pun malu. Ya, faham. Motor besar dia L, malu. Tapi orang tak faham benda tu kan. Orang tak faham. Oh, ingat semua motor besar dah macam full habis lah. Full habis lah, boleh belagak. Aku expectation aku pun macam tu kan. Yes. Tapi kadang-kadang macam kat highway kan ada brother-brother motor yang berhemah lah, tampal lengkap ada L. Kadang aku gelak. Aku macam benda motor besar L. Tapi bila fikir balik legit lah dia buat sebab dia tak nak kena saman. Betul. Benda ni tengok tempat Ya, atas nasib lah, atas nasib. Tu ikut kan, banyak aku tak kena apa-apa pun. Cuma satu ride tu aku pergi time tu, masa aku pakai motor tu, satu ride tu memang budak-budak motor-motor dah beritahu depan dah ada roadblock. So aku memang dalam bag aku dah, memang standby, cakap dah tiba masanya lah aku buka ni. Kira dah standby siap-siap lah. Masa beli motor aku dah beli dah L tu, tak tampal pun. Aku letak je dalam box tu. Bila tiba masanya, time tu lah aku tampal L aku. Jalan selamba je lah. So daripada Walken terus ke lompat ke motor?